Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Hikmah Putra. So, hari ni kita dah buat first service untuk kereta Proton Emas ni. Dah lebih daripada 5,100 km. So, kita dekat Air Green Center, showroom dan service center dekat Proton Emas tapak ni lah. So, Alhamdulillah kita dah tukar reduction gear. Kuasa lebih kurang dalam 160 lah, tak sampai. Untuk first service ni lah. So selepas servis, yang kelebihan dia kita dapat charge free. So sekarang ni tengah charge lah. Lebih kurang dalam berapa ni 30 kW kot masuk. So sekarang kita tengah charge lah kat sini. So kalau korang nak servis, boleh datang sini lah. Tak ada orang ni dekat sini. Service center dia pun agak besar agak. Agak besar, jalan kejap, tengok. Service center dia pun agak besar, tapi kita boleh dalam tu ada showroom lah, korang boleh duduk sini. Ni service center dah. Kosong, ada orang ni. Parking pun luas. Korang boleh datang sini sini lah. Parking pun luas. Tempat solat pun ada. Dia betul-betul tepi setapak ni. So sini korang boleh charge free lah untuk customer Proton Emas. So kita baru pun banyak ni pun sampai. Banyak Proton ni. Yang rim kecil ni 18. Ini yang tu model prime premium ni, model premium ni model prime. Ada ready stock tak silap. So tengok dalam dia. Dalam dia seperti ini, tandas ada, surau pun ada, surau lelaki dan perempuan. Surau pun ada, besar agak. Tempat pun ada. Tapi sebab bulan puasa ni kan, dia ni lah, tak boleh nak minum-minum. So itu sajalah aku nak share dengan korang. Kalau nak servis boleh datang kat sini. Assalamualaikum.